Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abidah Abdullah Ghaffar dan juga Profesor Dr. Ahmad Syukran yang mengajar kami dalam SEM yang pertama ini. Alhamdulillah. Pertamanya saya perkenalkan diri, saya Andi Muhammad Zulfauzan bin Muhammad, merupakan pelajar sarjana syariah di Fakulti Syariah Undang-Undang dengan nombor matrik 325184. InsyaAllah SB saya adalah Profesor Dr. Iwan Muhammad Sobri dan juga Dr. Syarianti Husin. Kajian yang akan saya laksanakan adalah isu-isu fik koperasi karya masjid di daerah Seremban ke arah pembangunan garis panduan patuh syariah koperasi karya masjid. Jadi insyaAllah pembentangan slide berkaitan dengan proposal ataupun kajian saya adalah akan mengambil kira ke-6 isi kandungan ni yang sebenarnya ia hanyalah ringkasan, tetapi di dalamnya itu akan adalah objektif kajian, skop kajian dan sebagainya, insya-Allah. Baik, jadi tanpa kita buang masa, kita terus ke pendahuluan. Okey, baik. Jadi bila saya sebut tadi tentang tajuk koperasi karya masjid, maka di situ ada satu institusi yang penting yang berada di dalam nadi setiap umat Islam, iaitu institusi masjid itu sendirilah. Jadi institusi masjid ini menjadi satu perkara yang penting di dalam kehidupan umat Islam yang akan berperanan untuk memakmurkan aspek kerohanian, pendidikan, sosial, malah ekonomi umat ataupun komuniti setempat. Dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan beberapa ciri-ciri mereka yang mengimarahkan masjid. Antaranya adalah orang yang melaksanakan salat dan orang yang menunaikan zakat. Jadi koperasi karya masjid ini adalah terlibat dalam aktiviti perniagaan, dan pastinya orang-orang yang terlibat dalam aktiviti perniagaan ini akan terlibat juga dengan aktiviti menunaikan zakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini dalam surah At-Taubah ayat 18 yang saya sebutkan di awal tadi, yang maksudnya hanya senya yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, maka adalah diharapkan mereka menjadi daripada golongan yang mendapat petunjuk. Jadi ini antara ciri-ciri yang Allah sebutkan orang-orang yang akan mengimarahkan masjid. Baik, kita terus kepada dalil yang seterusnya dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid dan untuk mengingati Allah, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu, yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Jadi firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ini menyatakan bahawa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan segera jual beli. Maknanya ada satu petanda bahawa berdekatan dengan Masjid Nabawi pada ketika itu sebenarnya ada pasar. Jadi kita lihat di peta ini, yang berada dalam bulatan biru itu adalah Masjid Nabawi, manakala yang berada dalam bulatan merah itu adalah Suq Al-Madinah, ataupun dalam terma yang lain boleh juga dipanggil sebagai Pasar Al-Manakhah. Jadi dekatnya pasar dengan masjid ni menandakan bahawa institusi masjid ni dia bukan lari daripada institusi perniagaan ataupun ekonomi sendiri. Dia tidak terpisah sebenarnya, malah dia bersebelahan sahaja, saling bergantung antara satu sama lain. Maka entiti yang boleh melaksanakan perniagaan di masjid adalah entiti koperasi, dan koperasi karya masjid itu sendirilah yang melaksanakan entiti perniagaan yang berada di dalam sekitar kawasan masjid itu sendiri. Malah pihak kerajaan sendiri melalui Kementerian Usahawan dan Koperasi telah menggerakkan bantuan-bantuan yang banyak kepada penubuhan koperasi-koperasi karya masjid.
Jadi ini secara asas lah kenapa koperasi karya masjid itu ada dan apa kepentingannya koperasi karya masjid di sesebuah institusi masjid itu sendiri. Malah kita lihat sejarah tadi bagaimana pasar tadi sebenarnya berdekatan dengan masjid, maka koperasi karya masjid ni boleh dijelmakan sebagai elemen pasar lah, sebagaimana di era zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak boleh menafikan bahawa apabila dia bernaung di bawah masjid, maka dia terikat dengan beberapa hukum hakam syariah. Sebagaimana yang dalam skrin ataupun slide ni kita ada tunjukkan tawdih al-hukum daripada pejabat mufti wilayah, jabatan mufti negeri Selangor kan, had jual belinya masjid di mana dan sebagainya. Maka ia tidak terlepas daripada hukum hakam yang perlu setiap daripada para kooperator koperasi karya masjid patuhi dan penuhilah syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam syarak. Maka kita dapat simpulkan dalam pendahuluan ini, maka penubuhan koperasi karya masjid ataupun KKM ni berpotensi untuk mengukuhkan ekonomi setempat, namun ia memerlukan tadbir urus dan pematuhan syariah yang jelas. Ini dari sudut pendahuluan. Jadi pernyataan masalahnya adalah bila mana kita melihat pendahuluan tadi, maka kita melihat bahawa pemerintahan awalnya pengkaji, iaitu saya sendiri, kita melihat banyak koperasi karya masjid ini mengikut model koperasi umum sahaja, sedangkan dia terikat dan perlu ada penilaian yang mendalam terhadap fik masjid dan juga fik muamalat. Maka dia tidak boleh terlalu bebas ikut koperasi umum, tetapi dia ada satu kelainan di situ. Jadi ini antara pernyataan masalah yang kita dapat lihatlah. Maka kita dan saya sendiri melihat juga bahawa ada kekurangan analisis isu-isu fiqh koperasi karya masjid, seperti mana penggunaan aset masjid, akadnya bagaimana, pembahagian keuntungannya bagaimana, dan juga had aktiviti perniagaan di dalam sebuah masjid. Dah banyak lagi lah isu-isu yang kita akan tengok nanti apa yang timbul dalam koperasi karya masjid. Jadi bila mana kekurangan analisis ini, koperasi lebih kepada ikut model koperasi umum, mungkin ada yang tak bayar zakatnya dan sebagainya, maka ini akan mendatangkan implikasi negatif terhadap pentadbiran koperasi itu sendiri. Maka ada keperluan yang mendesak terhadap pewujudan garis panduan patuh syarak koperasi karya masjid, supaya para kooperator koperasi karya masjid dapat menggerakkan koperasi masing-masing dengan berlandaskan hukum hakam syariah yang boleh dijadikan panduan. Baik. Jadi soalan kajian dalam kajian saya adalah, yang pertama adalah, apakah isu-isu fiqh muamalat semasa dalam pengurusan koperasi masjid, koperasi karya masjid? Kita akan lihatlah melalui temu bual nanti. Kita lihat apa isu-isu yang timbul di dalam koperasi karya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah, apakah ciri-ciri model koperasi karya masjid yang patuh syariah menurut perspektif fiqh masjid dan fiqh muamalat? Kita akan tengok. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah satu model garis panduan patuh syariah koperasi karya masjid dapat dibangunkan untuk kegunaan pihak berkuasa dan koperasi karya masjid? Ini soalan kajian. Objektif kajian pula adalah kita nak mengenal pasti isu-isu fiqh muamalat semasa koperasi karya masjid. Jadi kita soal, maka kita jawab. Maka kita nak mengenal pasti apa dia isu-isu fiqh muamalat dalam kalangan koperasi karya masjid semasa pada ketika inilah. Kemudian kita nak menganalisis yang kedua, menganalisis prinsip-prinsip fiqh dalam membentuk model koperasi karya masjid yang patuh syariah. Bila dah tahu isu, maka kita analisis fiqh, prinsip-prinsip fiqh yang sepatutnya setiap koperasi karya masjid ada, supaya dia jadi satu koperasi yang patuh syariah, bukan sembrono saja. Dan yang ketiga adalah kita nak membangunkan satu model garis panduan patuh syariah koperasi karya masjid yang boleh dijadikan rujukan pihak berkuasa agama dan koperasi karya masjid. Ini objektif kajian. Ini yang saya sebut tadi, walaupun tidak ada dalam isi kandungan, tetapi sebenarnya kita kecilkan secara detailnya ada skop kajian. Skop kajian kita buat di daerah Seremban Negeri Sembilan. Saya buat khusus di daerah Seremban kerana
Di dalam daerah Seremban ada 8 mukim, tetapi di dalam 8 mukim ni hanya ada 5 sahaja mukim yang mempunyai koperasi karya masjid. Jadi daripada 5 koperasi karya masjid yang akan dikaji nanti, daripada 5 ini, maka ia telah merangkumi aspek masjid luar bandar dan juga masjid bandar. Jadi saya percaya dengan walaupun kajiannya hanya di daerah Seremban, tetapi dengan aspek masjid, pemilihan masjid di 5 mukim yang ada koperasi ini dalam daerah Seremban, dia telah merangkumi semua aspek-aspek koperasi karya masjid di negeri-negeri lain jugalah sebenarnya. Maka sebab itulah insya-Allah model garis panduan yang akan dibina nanti dia boleh dipraktiskan juga di koperasi karya masjid di daerah dan negeri lain. Okey. Kepentingan kajian sumbangan akademik, maka ia akan menambah data kepada khazanah kajian sedia ada yang masih terhad berkaitan koperasi karya masjid serta aplikasi fiqh masjid dan fiqh maulad. Ini sumbangan akademik. Dari sudut sumbangan praktikal, dia akan membantu SKM Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Angkasa Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad dan pihak pengurusan koperasi karya masjid bagi memperkukuh tadbir urus serta operasi karya masjid, operasi koperasi karya masjid yang patuh syariah. Dan sumbangan keilmuan syariah, dia akan menjadikan satu model berstruktur yang mengintegrasikan fiqh klasik dengan amalan kontemporari koperasi karya masjid. Ini dari sudut kepentingan kajian. Okey, kajian lepas, kita pergi pada kajian lepas pula. Kajian lepas, setelah perbincangan dengan SB, saya telah membuat kajian lepas terhadap 3 bahagian. Pertama, dari sudut bahagian pengurusan koperasi di Malaysia, yang mana kajian-kajian lepas lebih menumpukan kepada pengurusan sesebuah koperasi, dan pastinya dapatan kajian daripada kesimpulannya adalah kajian-kajian mendapati bahawa setiap daripada pengurusan koperasi itu perlu digerakkan secara sistematik, dan juga para anggota lembaga perlu diberikan latihan untuk mendapatkan pengurusan yang terbaik dalam sebuah koperasi. Ini bahagian yang pertama yang saya buat kajian lepas. Kemudian yang bahagian yang kedua adalah berkaitan isu-isu fiqh dan syariah dalam koperasi. Maka ada 5 kajian yang telah saya laksanakan sebagaimana di slide ini, dan secara kesimpulannya, kepatuhan syariah dalam sebuah koperasi umum, bukan koperasi karya masjid lagi, umumnya memerlukan satu penambahbaikan lagi untuk koperasi-koperasi karya masjid mendapatkan pensijilan ataupun pematuhan syariah terhadap perjalanan ataupun operasi koperasi masjid masing-masing. Dan yang ketiga, dari sudut perundangan koperasi, maka kita dapati juga kelima-lima kajian ini telah menjuruskan kepada kepentingan bahawa koperasi-koperasi ini mengikuti polisi dan perundangan sedia ada, supaya dia tidak lari daripada apa yang telah digariskan. Maka daripada ketiga-tiga bahagian itu, maka dapat disimpulkan bahawa kajian lepas hanya banyak mengkaji pengurusan koperasi umum, tidak koperasi karya masjid. Itu dari sudut pengurusan. Manakala dari sudut isu-isu fiqh dan pematuhan syariah juga lebih kepada koperasi umum, tidak koperasi karya masjid. Dan malah juga di sudut perundangan tidak ada langsung kajian berkaitan dengan bagaimana nak menubuhkan satu garis panduan patuh syariah koperasi karya masjid. Maka justrunya kajian isu-isu fiqh koperasi karya masjid di daerah Seremban ke arah pembangunan garis panduan patuh syariah koperasi karya masjid akan mengisi jurang kajian-kajian yang lepas. Dan metodologi kajian pula, pengkaji ataupun saya sendiri akan menggunakan kajian secara kualitatif. Kajian kualitatif, sumber datanya adalah melalui temu bual dan analisis dokumen yang dibenarkan, manakala kaedah pengumpulan adalah melalui kaedah temu bual separa berstruktur dan juga semakan dokumen. Kemudian kaedah analisis secara tematik dan perbandingan dengan teks fiqh, dan sudah tentu pertimbangan etikanya kita akan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu daripada setiap anggota lembaga koperasi karya masjid yang terpilih daripada 5 tadi. Kemudian kita akan merahsiakan dan juga akan menjadikan perlindungan data maklumat yang telah kita dapat daripada kajian tersebut. Garis masa dan sebagaimana yang berada di paparan skrin adalah
daripada September 2005 hinggalah Februari 2006 adalah penyediaan proposal dan juga tinjauan detail. Kemudian Mac 2006 hingga April 2006 kita akan buat persiapan untuk proposal defense. Dan pada Mei 2006 Julai 2006 kita akan mulakan pengumpulan data dengan melaksanakan tembual separa butsu dengan 5 anggota lembaga koperasi karya masjid yang terpilih tadi. Kemudian dari sudut Ogos 2006 hingga Oktober 2006 maka kita akan mulakan analisis data daripada tembual-tembual yang kita dapatkan tadi, dan akhirnya pada November 2006 sehingga tamat nanti kita akan mulakan penulisan kajian dan berakhir dengan viva. Okey. Jadi itu garis masa kajian saya, insya-Allah. Dan di akhirnya sebagai penutup, maka insya-Allah selepas kajian ini maka 3 objektif akan tercapai dan ia akan dapat membantu kooperator menggerakkan koperasi karya masjid yang lebih patuh syariah, insya-Allah. Jadi itu saja pembenarkan saya. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abidah dan Profesor Madya Dr. Ahmad Syukran, dan tidak dilupakan kepada 2 SB saya, Profesor Dr. Irwan Muhammad Subri serta Dr. Syarianti Husin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.